Oh. Assalamualaikum. Sihat kau? Tengok TikTok sekali tengok depan ni. Waalaikumsalam. Sihat dah? Oh no, dia tengok dalam TikTok lah. Hari ni dia tengok. Tempat ini sebenarnya dah puluhan tahun ditinggalkan dan dah bersemak-sama dah jadi hutan rimba. Alhamdulillah daripada Manzilur Rahmah datang bantu pada hari Jumaat clearkan hutan-hutan kecil, dan semalam tim Nabe juga datang. Ini hari yang ketiga. Dah nampak terang dah nampak dah rupa banglo ini. Dan ni pihak bomba pula datang untuk bersihkan tapak ni. Terima kasih bomba Pasir Putih. Ni keadaan lantai sebelum dibersihkan oleh air bomba. Kesenang pakai bomba, tembak saja tanah-tanah yang ada atas lantai itu, tembak saja. Habis sediakan khas tempat ini adalah dengan satu tujuan untuk dijadikan food bank untuk membantu golongan-golongan yang sangat tidak berkemampuan. Jadi kepada warga maya yang mengetahui, jiran-jiran kau, kawan-kawan kau, sahabat-sahabat kalian yang dalam kesusahan, boleh DM Abe, insya-Allah kita akan bantu serba sedikit. Dan juga pada mereka yang mampu boleh hubungi Abe untuk anda dermakan atau sumbangkan makanan kering di tempat yang Abe sediakan. Sama-sama kita membantu golongan yang susah. Dan satu lagi, pada mereka yang tidak mampu untuk membeli keperluan pengkebumian, set kai kapan juga Abe sediakan. Boleh hubungi Abe di media sosial Abe. Dan lokasi tempat ini adalah di Kampung Wakaf Raja Pasir Putih, Kelantan. Lokasi yang tepat untuk kediaman ini adalah ni jalan daripada Pasir Putih ke Jertih. Simpang lori masuk itu adalah simpang Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja Pasir Putih. Jadi lokasinya di sebelah kanan. Pasir Putih, Jertih, simpang Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja, dan tempatnya ada di sini. Terima kasih Abang nak ucapkan kepada Adinda Azri dan juga Madam Mu daripada Noah Beauty kerana menyumbangkan set pengkebumian untuk golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Jasa kalian berdua hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu membalasnya.